Pernahkah anda terfikir kenapa ada orang yang tidak pernah lupa wajah seseorang? Ada kajian dari Australia yang mendedah rahsianya dan ia menakjubkan. Mereka dipanggil super recognizers. Individu ini sangat hebat dalam ingatan wajah. Bukan sebab mereka berusaha lebih keras, tetapi kerana cara semula jadi mereka memberi tumpuan pada ciri wajah yang paling membezakan. Dalam kajian, penyelidik menggunakan teknologi eye tracking untuk mengesan di mana dan berapa lama mata mereka melihat bahagian wajah apabila gambar wajah dipaparkan di skrin. Mereka membandingkan 37 super recognizers dengan 68 orang biasa. Data ini dirakam dan dihantar ke model pembelajaran mesin AI, khususnya Deep Neural Networks, yang kemudian cuba tentukan sama ada dua wajah milik orang yang sama. Hasilnya, algoritma yang menggunakan data dari super recognizers lebih tepat dalam mengecam wajah berbanding data dari orang biasa. Ini menunjukkan cara mereka melihat wajah bermula dari peringkat paling awal, retina. Sebelum ini, kajian mendapati bahawa super recognizers memecahkan wajah seperti teka-teki jigsaw. Kemudian, otak menyatukannya semula sebagai image composite. Mereka fokus pada ciri wajah yang sangat atau paling berbeza, seakan-akan mereka membuat karikatur wajah itu dalam kepala mereka. Ciri unik itu diperbesarkan dalam ingatan mereka. Penemuan ini bukan sahaja membuka kefahaman tentang bagaimana manusia mengenal wajah, tetapi juga boleh membantu memperbaiki sistem pengecaman wajah menggunakan AI. Walau bagaimanapun, manusia masih ada kelebihan. Dalam situasi sosial, kita gunakan konteks, ekspresi dan hubungan bukan sekadar piksel. Dan menariknya, kajian ini menunjukkan bahawa keupayaan ini mungkin diwarisi secara genetik. Ada akar biologi yang mendalam dalam ingatan wajah, bahkan mungkin berkait dengan tingkah laku sosial primat. Kesimpulannya, super recognizers lahir dengan cara pandang unik dan itulah rahsia mereka tidak pernah lupa wajah.